Lepas Clyde dibebaskan, dia pergi jumpa dengan Raymond Ray Hamilton, kawan dia dalam penjara yang dah dibebaskan pada tahun 1931. Diorang pun bincang dan plan nak buat jenayah sama-sama, lalu terbentuknya Barrow Gang. Bonnie yang tak pernah buat sebarang jenayah dengan rela hati nak ikut dan bagi sokongan pada Clyde. Berdasarkan siasatan pihak polis, Bonnie lah yang jadi mastermind di sebalik kegiatan jenayah Barrow Gang. Sebab Bonnie ni budak pandai. Pada 30 April tahun tu, Clyde dan Hamilton telah melakukan rompakan yang akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Diorang telah menembak dan membunuh seorang peniaga bernama J.W. Butcher di Hillsboro, Texas. Pada malam 5 Ogos 1932, Clyde, Hamilton dan beberapa orang kawan pergi ke majlis tarian komuniti dekat Stringtown, Oklahoma. Masa tu, diorang bersenjata dan bawa arak yang pada masa tu masih diharamkan dekat US di bawah Undang-Undang Larangan Alkohol. Deputy Sheriff Eugene Seymour dan Sheriff C.G. Maxwell rasa curiga bila ternampak kereta diorang. Bila dua-dua pegawai ni cuba datang dekat, Clyde dengan Hamilton yang terkejut terus lepaskan tembakan. Eugene Moore mati ditembak dekat tempat kejadian yang menjadikan dia polis pertama yang dibunuh oleh Barrow Gang. Sheriff Maxwell pula cedera parah tapi berjaya diselamatkan. Lepas beberapa siri rompakan yang dilakukan oleh Barrow Gang, Hamilton telah ditangkap pada akhir tahun 1932 dan pada tahun 1935 Hamilton dihukum mati dekat kerusi elektrik masa dia berumur 20 tahun. Untuk kes Hamilton ni yang paling kesian mak dia tau. Mak dia buat macam-macam cara demi nak selamatkan anak dia daripada hukuman mati. Mrs. Emma Hamilton siap hantar surat peribadi dekat Governor Texas untuk merayu supaya hukuman anak dia dikurangkan. Tukaulah jadi penjara seumur hidup. Alasan mak dia, Raymond ni budak lagi, senang terpengaruh dengan orang. Mak dia siap buat petition dan minta sign dari orang ramai yang menyokong petition tu. Orang semua kesian tengok mak dia ke hulu ke hilir merayu minta orang sign petition tu demi nak selamatkan anak dia. Lepas tu, setiap kali perbicaraan, mak dia mesti datang dan cuba gunakan media untuk suarakan permintaan dia. Sayangnya, semua usaha mak dia tu tak dilayan dan lepas Raymond dihukum mati, Mrs. Emma jadi trauma dan kemurungan. Jadi, kepada korang semua yang menonton ni, terutama sekali yang remaja ni, janganlah libatkan diri dengan jenayah. Bila dah kena tangkap, dah jatuh hukum, mak engkau lah yang ke hulu ke hilir nak tolong selamatkan kau. Engkau tak kesian ke kat mak engkau terpaksa hadap masalah yang berpunca daripada engkau? Kalau sayang mak engkau, janganlah buat benda-benda yang boleh mendatangkan masalah dekat dia.